Tiga pesawat kargo milik China dilaporkan hilang dari radar ketika menghampiri ruang udara Iran, dan berita ini dilaporkan oleh akhbar berpengaruh The Telegraph. Ketiga-tiga pesawat ini dipercayai berlepas dari China sejak 14 Jun, iaitu sehari selepas konflik Iran-Israel memuncak. Mereka dilaporkan terbang melalui Kazakhstan, Uzbekistan dan Turkmenistan. Tetapi sebaik saja menghampiri Iran, kesemuanya tiba-tiba hilang dari pemantauan radar. Secara rasmi, semua pesawat itu didaftarkan sebagai menuju ke Luxembourg. Tetapi peliknya, tak ada satu pun yang dikesan masuk ke ruang udara Eropah. Apa sebenarnya yang berlaku? Perkara ini mencetuskan pelbagai spekulasi tentang kemungkinan China menghantar bantuan rahsia kepada Iran. Bantuan yang mungkin melibatkan peralatan, teknologi atau barangan strategik lain, terutamanya ketika keadaan semakin tegang di Timur Tengah. Kenapa China begitu peduli dengan Iran? Jawapannya mudah, minyak. Iran kini bekalkan hampir 2 juta tong minyak sehari kepada China. Malah, lebih 90% ekspor minyak Iran dibeli oleh China, walaupun negara itu dikenakan sekatan oleh Amerika Syarikat. Menurut pakar, China tak nak Iran runtuh kerana kejatuhan itu boleh menjejaskan bekalan tenaga dan kestabilan rantau Timur Tengah yang sangat penting untuk ekonomi mereka. Bayangkan, 13% daripada import minyak mentah China sekarang datang dari Iran. Kalau perang meletus dan bekalan terputus, ia akan beri kesan besar terhadap pasaran tenaga global dan juga ekonomi China sendiri. Jadi apa maksud semua ni? Walaupun belum ada pengesahan rasmi, kehilangan pesawat ni memberi isyarat bahawa Beijing mungkin sedang mengambil langkah-langkah luar biasa untuk melindungi kepentingan strategiknya di Iran dan juga Timur Tengah. Apapun, dunia kini sedang memerhati sebab bantuan rahsia seperti ini boleh mengubah keseimbangan kuasa dalam konflik yang semakin panas. Kami akan terus bawakan perkembangan terkini untuk anda.